Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung soalan SPM 2025 kertas 1 soalan 30. Persamaan berikut mewakili penguraian kalsium karbonat. So, you kena tahu bahawa kalsium karbonat yang mana? Kalsium karbonat yang ini. Okay, kalsium Ca, karbonat CO3. Okay. Alright. Berapakah isi padu maksimum? Berapa isi padu maksimum? Karbon dioksida. So, karbon dioksida yang ni. Okay, yang terhasil pada keadaan bilik bagi penguraian 10 gram. 10 gram kalsium karbonat. Okay. So, saya dah tulis guideline kat tepi ni. Okay, bila you dapat soalan perhitungan macam ni, tulis persamaan kimia seimbang, which dia dah bagi kat you. So, you tak payah fikir lagi. You hanya rewrite semula. Tulis maklumat daripada soalan. Okay, so saya dah tulis maklumat daripada soalan. Maklumat yang diberi adalah berkaitan dengan kalsium karbonat ni tadi kan, 10 gram. So, inilah 10 gram tu. Okay, lepas tu dia nak tahu isi padu maksimum gas karbon dioksida. Isi padu maksimum ke isi padu minimum ke, sama je. Okay. Okay. So, kita akan buat kaedah tiang. Okay, so kaedah tiang ni you bahagikan kepada 2. Lepas tu letakkan yang ada maklumat pasal kalsium karbonat. So, kita letak di sebelah kiri. Yang kita tak ada maklumat, kita letak sebelah kanan. Okey. Lepas tu, cari bilangan mol bahan atau hasil yang diketahui maklumatnya. Yang you ada maklumat tentang kalsium karbonat sahaja. So, jadi you kena cari bilangan mol untuk kalsium karbonat. Ingat tak lagi macam mana nak cari bilangan mol kalau you ada jisim? So, formula dia adalah jisim bahagi jisim molar. Jisim siapa? Jisim kalsium karbonat. Jisim molar siapa? Jisim molar kalsium karbonat juga. So, 10 gram ini bahagi dengan kalsium 12. Bukan 12. Kalsium adalah 40. Okey. Kalsium adalah 40. So, 40 plus karbon 12 plus 3 kali 16. Kenapa 3 kali 16? 3 oksigen ada 3 ni. Okey. Dan jisim atom relatif bagi oksigen adalah 16. So, 3 kali 16 lah. Okey, if you total up that one, you akan dapat 100 yang bawah ni. So, 10 bagi 100 is 0.1 mol. Betul tak? Okey. Bila you dapat 0.1 mol, itu adalah bilangan mol untuk kalsium karbonat ni. Bilangan mol dia 0.1 mol. Okey. Kita nak tahu pasal karbon dioksida, bukan pasal kalsium karbonat kan? Betul tak? So, jadi kita nak tahu berapa bilangan mol dia ni. Kalau dah kalsium karbonat tu 0.1 mol, this is where nisbah mol comes in. Okay, so kalau kita tengok daripada persamaan kimia, 1 mol kalsium karbonat terurai menghasilkan 1 mol kalsium oksida dan 1 mol karbon dioksida. Betul tak? Ini daripada persamaan kimia. 1 mol yang kalsium karbonat, nisbah dia 1 mol karbon dioksida. Tapi mereka hanya guna 0.1 mol 0.1 mol kalsium karbonat je. Jadi kita nak tahu kalau 0.1 mol berapa ni? Dapatlah 0.1 mol juga untuk karbon dioksida. Okey, sebab tak muat saya tulis kat tepi ni. So, untuk kira isi padu maksimum untuk karbon dioksida, kita akan guna formula bilangan mol darab isi padu molar gas. Okey, which is 0.1 mol darab 24 decimeter cube per mol. Alamak. Okay, cancel off this one. So, you akan dapat 2.4 decimeter cube. So, jawapan dia C. Okay, so untuk mana-mana soalan perhitungan, tolong tulis jalan kerja pada kertas soalan. Jangan biar kertas soalan kosong, bersih, putih, suci, murni. Sebab nanti you tak ingat dah macam mana you dapat jawapan ni. Tiba-tiba you pergi tukar jawapan you. Sedangkan jawapan asal dah betul. Okay, dan
Bila you ada jalan kerja, senang nak semak. Kalaulah ada tercareless di mana-mana lah contoh, at least bila dah ada jalan kerja, you know already how you got to here. So you boleh check balik jalan kerja you. Alright, itu saja. Sekian. Terima kasih. Bye-bye.